Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Lotus Indra Mahkota Kuantan. Kita berhenti sekejap di booth Proton. Dia tengah buat mempromosikan kereta IMAS 7. IMAS 7. Okey. Okey, so sekarang kita tengok daripada dekat. So kat sini dia ada sebenarnya ada dua model. Model pertama adalah premium, yang kedua adalah prime. So this one adalah prime. So kalau pada depan ni kita tengok, kalau logo dia, okey, logo dia kan, okey, logo dia ni, logo ni bila IMAS kita nampak dia akan ada, dia tak bersambung ni, dia pada atas ni tak bersambung, atas tak bersambung. Itu bermakna kereta EV lah. Dan plate number pun warna putih, disebabkan sekiranya kalau jadi apa-apa di tengah jalan, so bomber dapat tahu ini adalah kereta EV lah. Okey, next untuk promo sekarang kita Proton ada buat rebate 4,000. Contoh kereta Prime ni harga 109, so tolak 4,000 jadi 105 sahaja. 105,000 sahaja. So tayar dia adalah 18 inci. 4 tayar 18 inci. Kemudian kalau kita tengok daripada sini, tengok daripada sini, di sini kalau yang premium dia ada aircon dekat dia punya seat dia lah. Kan? Okey. Ini kereta SUV. Kereta SUV untuk family. Dan ni okey, IMAS 7. IMAS 7. Ni nombor telefon. Sekiranya nak test drive, boleh call nombor ni terus dan boleh setkan appointment untuk test drive di Hoi Kin Kuantan. So saya bawa round lagi. Dia punya pemegang ni saya beritahu ke tu, saya takut patah. Kan? So okey, tarik je. Kan? Okey, so inilah gambaran daripada luar. Ada aircon dekat seat belakang. Kan? Kemudian pada depan, kalau nampak daripada sini, ada dua skrin kan. Skrin ni yang kita boleh setting, contohnya suara kipas, boleh tengok berapa baki kilometer ataupun baki bateri yang ni lah. Kalau ikutkan sekarang, kat situ dia beritahu 199 km lagi boleh jalan. Selepas tu kita boleh guna apps untuk boleh check kat mana the nearest station untuk kita charge kereta EV lah. Okay. Ini model yang prime, model kedua lah, bukan full spec. So cantik. Tapi tadi ada customer tanya, kalau kereta Proton ni dia buat compact lagi dan bukan untuk family, just macam untuk lebih kurang junior executive ke ataupun yang baru kerja kan. So jawapan dia ada. So jawapan dia saya akan share next video. Sebab mungkin tak boleh di-share lagi lah. Cuma jawapan dia insya-Allah mungkin ada. Mungkin IMAS 5, mungkin IMAS 5, dan sesuai kereta tu agak kecil dan mungkin bawah 100k. Itu diorang pun tak tahu, diorang pun cuma share apa yang tak pasti lagi lah, tak difinalkan lagi. So inilah gambaran IMAS 7. Kita dah masuk dalam. Ini sesuai untuk family dan agak luas lah, spacious. Saya bawa round lagi. Cantik lah. Ini kereta, ini warna dia. Kan? So boleh call nombor ni. Sekarang kita kat mana?
Sekarang kita berada di Lotus. Di Lotus Indra Mahkota Kuantan. Okey? Ini tempat charging dia. Tempat charging dia. Ini untuk charging di rumah. Kena buka yang kedua sekiranya nak charging di stesen EV lah. Stesen charging EV di luar tu kan. So stesen mana yang nak tahu yang terdekat akan ada, you all kena install apps Proton. Okay. So ini saja sharing. Alhamdulillah akhirnya kereta keluaran negara kita dah dapat tengok depan mata. Memang ada plan nak tengok dengan anak sebenarnya. Sajalah sebab kita bangga dengan kuatan Malaysia kan. So akhirnya depan mata Allah izinkan. So you all try lah kan. Tak apalah kalau tak membeli, kita experience je. Okay, itu saja. Terima kasih Lotus dan terima kasih dua salesperson Proton dari Hoikin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.